Siapa sebenarnya golongan yang paling besar manfaatnya bila simpan emas? Dalam perkongsian ilmu kewangan, ada 3 golongan yang sangat memerlukan emas. Golongan pertama yang suka menabung. Kerja sudah lama, pendapatan ada tapi hujung bulan baki hampir kosong. Dah cuba pelbagai cara, simpan hari ni esok bocor. Akhirnya kecewa dengan diri sendiri. Untuk golongan ni, kaedah terbaik ialah paksa diri menyimpan dulu. Gap auto debit solusi terbaik. Bila simpan dulu sebelum belanja, gram akan terkumpul tanpa perlu fikir setiap bulan. Golongan kedua yang pandai menabung. Ada simpanan di ASB, ada simpanan di tabung haji dan ada simpanan di KWSP. Nampak selamat tapi ramai yang tak sedar nilai duit tu perlahan-lahan dihakis inflasi dan penyusutan nilai mata wang. Untuk matlamat jangka panjang 2 tahun dan ke atas, sebahagian simpanan wajar dilindungi dalam bentuk emas. Simpan tunai untuk dana kecemasan 3 bulan gaji dan keperluan jangka pendek. Selebihnya fikirkan perlindungan nilai. Golongan yang ketiga yang sudah berharta. Aset banyak, cash flow baik tapi tiada emas sebagai lifeboat. Seperti kapal besar tanpa pelampung keselamatan. Apabila berlaku krisis mata wang ataupun ekonomi, aset kertas boleh terjejas. Sebab tu sebahagian kekayaan wajar ditukarkan kepada emas. Bukan semua tapi sebahagian sebagai perlindungan. Pakar kewangan Tuan Azizi Ali menyarankan sekurang-kurangnya 10% dalam bentuk emas. Dan mentor saya Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i menyarankan sekurang-kurangnya 1 kilogram emas untuk satu keluarga. Emas bertindak sebagai lifeboat dan insyura kekayaan. Jadi soalannya bukan anda golongan mana, soalannya bila anda nak mula. Emas bukan untuk orang kaya saja, emas bukan untuk orang susah saja. Emas untuk sesiapa yang mahu lindungi nilai harta. Mulakan dengan apa yang ada, yang penting bukan jumlah pertama tapi keputusan untuk bermula. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah data Emas 4 Gold. Saya bantu tuan sebaiknya.